Tiga insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada Madrasah Pusat Tahfiz Wang Beting. Sini kami ingin mohon sumbangan orang ramai untuk apa? Untuk pembangunan madrasah, di kelas pelajar dan rumah ustaz-ustaz dan pengurusan dan banyak lagi. Sebabnya kami sini mohon sumbangan kerana sudah lama terbengkalai hingga hampir 1 tahun bangunan ni. Jadi kami ingin memohon sumbangan daripada orang ramai dapat kita sumbang ni, maka akan dapatlah ganjaran akhirat nanti. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kini kita akan buat parking kereta, iaitu garah 3 biji ataupun 2 biji kereta bank dan 1 untuk motor. Ni sini nak belajar pula lah, kali buat sendiri lah pula. Ni madrasah kita duduk sini. Tu siapa dia tu? Robek dia. Tu belajar seorang ni. Aduh. Straight dok ni. Aduh. Dia game dok ni main motor. Tak nampak lah. Terit tu. Benang kuning tu. Jangan main motor Yalah, main motor dia. Mana ada? Botok dia, mana botok? Botok kepala ha. Abang kira botok kepala ha, buat raya kan ha. Dia main motor dia. Dia nak kasi botok. Dia. Aku duduk je. Dia nak botok dia. Dia kata bosan nak panjang. Dah okey, ni spetok. 2 petok. 3 petok. Tiang ni ke tiang ni 12 ke depan ni ke belakang tu 12. Ni waktu kan tu dah. Okey dah. Buat bilik tu hok dekat bawah dengan dekat atas. Ni tiang hok nak buat garah tu. 1098. 1098. Oh tu nak buat jemaah nu hok besi wedding. Oh nak buat jemaah 40 hari. Boleh ada duduk itikaf situ. Tidur situ. Tumpang situ. Tu. Waktu baru wedding tu dalam 4 hari lepas. Ha? Bunga api dia puluk. Ni adik Farhan kita. Pergi video ni. Kita tengok. Ni Aiman. Nama saya Aiman. Aiman tak kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni tukang besar punya ni. Kami sedang buat garah dan untuk buat satu van. Ada siapa-siapa yang nak bagi sumbangan, bolehlah selalu kepada akaun Pusat Tahfiz lah. Jadi sekarang ni kita sangat memerlukan lah dana. Dan tengok bangunan pun tak siap lagi. Bangunan Pusat Tahfiz sana sini tak siap lagi. Jadi perlu banyak lah dana lagi. Harap siapa-siapa yang nak bagi sumbangan, bolehlah bagi sumbangan ke dalam akaun Pusat Tahfiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.